Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya semakin banyak kita belajar, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin berilmu, seharusnya kita semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan, kerana kita tahu apakah amal soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala terima dan apakah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya semakin kita tua, semakin kita matang, kita sedar kita tak lama lagi nak meninggal dunia. Kita tahu kesuntukan masa dan ilmu yang telah kita pelajari dari kecil merupakan peluang untuk kita mengamalkan segala kebaikan yang boleh mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita fikir kenapa kita upgrade diri kita, dapatkan sertifikat lah, mungkin kita nak dapatkan degree dan sebagainya. Kemudian kita tanya, nak cari kerja macam mana? Kita risau tentang rezeki, sedangkan yang paling asas sekali kita harus ketahui Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Bukan kita bertawakal dengan sijil.